Tuan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang dibangkitkan oleh ahli maklumat, di mana isu lalu lintas di wilayah Persekutuan bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang disebabkan oleh perletakan kenderaan yang menghalang laluan. Jabatan Keselamatan dan Penguatkuasa Dewan Bandar Kuala Lumpur sentiasa menempatkan anggota-anggota penguatkuasa bagi menguatkuasakan undang-undang. Di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 dan Perintah Lalu Lintas Jalan Letak Kereta Bermita Wilayah Persekutuan 1984. Mengikut statistik, tindakan Dewan Bandar Kuala Lumpur bagi tempoh bulan Januari 2008 hingga bulan Mei 2008 sebanyak 325,603 notis kompaun telah dikeluarkan. Di samping itu, sebanyak 1,142 kenderaan telah ditunda dan statistik tindakan mengikut bulan adalah seperti berikut. Pada bulan Januari, 47,440 notis dan 151 kes tunda. Pada bulan Februari, 56,452 kompaun dan 218 kes ditunda. Bulan Mac, 62,754 kompaun dikeluarkan dan kes tunda kenderaan sebanyak 234. Bulan April, 73,370 notis kompaun dan 266 kes ditunda, kenderaan ditunda. Akhirnya bulan Mei, 85,580 notis kompaun dikeluarkan dan 273 kenderaan telah ditunda. Dan keseluruhan dalam 5 bulan ini, Dewan Bandar Kuala Lumpur telah mengeluarkan 325,603 notis kompaun dan telah menunda 1,142 kenderaan. Manakala dalam usaha menangani masalah kekurangan tempat letak kereta pula, antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk mengatasinya ialah: 1. Menyediakan tempat letak kereta terkawal di tanah-tanah milik Dewan Bandar Kuala Lumpur dan tanah-tanah kerajaan yang telah diluluskan sebagai reserve tempat letak kereta di kawasan pusat bandar dan di luar pusat bandar di sekitar wilayah Persekutuan. Dan yang kedua, menyediakan kemudahan park and ride konsep terbuka di dalam bangunan di stesen-stesen transit untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan awam dan mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian di Bandaraya Kuala Lumpur. Dalam perancangan pembangunan tahun 2008, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah merancang untuk membina tempat letak kereta bertingkat di stesen-stesen transit dan juga di kawasan-kawasan perumahan. Projek ini akan dilaksanakan secara berperingkat dan sebagai permulaan, sebanyak 3 tempat telah pun dikenal pasti untuk dibina tempat letak kereta di bertingkat, iaitu: 1. Persiaran Ikhlas Taman Mulia Bandar Tun Razak. 2. Lot 44881 Bandar Tasik Selatan berhampiran stesen LRT Tasik Selatan. Dan ketiga, Lot 97 dan 98 Jalan Pekeliling Lama. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Wilayah Persekutuan juga sedar dan mengambil maklum akan pelibatan banyak kementerian-kementerian dan agensi dalam menyelesaikan sesuatu masalah di Kuala Lumpur. Keadaan ini juga mengakibatkan kekeliruan dan kerumitan pelbagai pihak. Bagi isu kesesakan lalu lintas dan pengangkutan awam di Kuala Lumpur, kementerian ini telah membentang memorandum mengenai cadangan memperkasakan sistem pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam kepada Jawatan Kuasa Kabinet mengenai pengangkutan awam pada 28 Mei 2008 yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang telah dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bukit Bintang mengenai masalah banjir kilat. Perkara ini juga telah dinyatakan di dalam draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2020 yang menetapkan 2 strategi jangka panjang yang telah dikenal pasti bagi tempatan banjir dan pengurusan air larian, iaitu melaksanakan program-program di dalam Pelan Induk Pengurusan Perparitan dan Air Larian Hujan di wilayah Persekutuan dan pengurusan air larian hujan secara lebih efektif dan mampan. Program-program yang dinyatakan di dalam Pelan Induk Pengurusan Perparitan dan Air Larian Hujan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebenarnya sedang dilaksanakan secara berperingkat. Antara program-program yang dijalankan termasuklah membina dan menaik taraf parit induk, kolam takungan banjir dan rumah pam. Program-program tempatan banjir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah satu proses yang berterusan.
adalah diharapkan dengan siapnya setiap program tersebut, risiko banjir di Kuala Lumpur akan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS di bawah Kementerian Alam Sekitar juga turut menjalankan program-program tebatan banjir di Kuala Lumpur untuk mengatasi masalah banjir. Tuan Yang di-Pertua, pada keseluruhannya saya ingin menekankan bahawa draft Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 merupakan satu dokumen statutory perancangan pembangunan dan kegunaan tanah yang memberi kesan terus kepada persekitaran alam bina melalui proses pengzonan. Pengzonan yang dicadangkan telah mengambil kira elemen-elemen meningkatkan keselamatan, mengurangkan jenayah dan menghindari masalah sosial melalui pengzonan guna tanah bercampur. Contohnya, pembangunan kegunaan Kuala Lumpur yang bersatu padu, berdaya tahan, bermoral, bertoleransi, progresif dan penyayang. Draft Plan Kuala Lumpur, Bandaraya Kuala Lumpur 2020 juga memberi penekanan kepada langkah-langkah fizikal dalam perlindungan alam sekitar dan warisan. Ini akan dapat membentuk satu identiti Kuala Lumpur yang tersendiri di mana pembangunan perbandarayanya mempunyai kepelbagaian kebudayaan. Hasilnya Kuala Lumpur menjadi sebuah bandaraya yang sejahtera dan menarik untuk diwarisi oleh generasi yang akan datang. Pada masa yang sama, akan dapat membentuk masyarakat yang kreatif dan berinovasi. Tuan Yang Pertua, sesungguhnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memikirkan masalah dan cabaran-cabaran yang akan dilalui dan didapat dihadapi pada masa yang akan datang. Perlulah diakui bahawa draft Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 tidak boleh menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh warga kota Kuala Lumpur yang bersepadu. Oleh itu, pelaksanaan Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 perlulah disokong dengan pelaksanaan pelbagai program untuk merealisasikan rancangan dan dasar bukan fizikal. Program-program seperti sosial negara yang merangkumi dasar wanita negara, dasar kebajikan masyarakat, dasar warga tua, kebangsaan perlulah diberi sokongan. Sehubung dengan itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus mengadakan dan menambah program-program komuniti seperti memberi perkhidmatan sosial kepada golongan tertentu seperti warga emas, ibu tunggal, wanita, remaja, orang kurang upaya dan pertubuhan bukan kerajaan, program pembangunan insan untuk semua kumpulan sasaran, menggalakkan aktiviti kesenian, kebudayaan dan jasmani melalui pusat jagaan harian warga emas, kelab wanita, warga wanita kota dan e-warga kota, menyediakan pusat-pusat bimbingan kepada pelajar-pelajar miskin di kawasan-kawasan perumahan awam dan sekolah-sekolah dan terusnya menganjurkan kelas-kelas tuition kepada pelajar-pelajar miskin yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PMR, SPM, SCPM di sekolah-sekolah yang dikenal pasti. Dan akhirnya menganjurkan kursus-kursus motivasi untuk pelajar-pelajar bagi meningkatkan pencapaian pelajaran dan jati diri. Tuan Yang di-Pertua, melalui perancangan dan pelaksanaan plan tempatan yang disediakan dengan lengkap, saya amat yakin asal untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang bertaraf dunia akan datang kita dapat direalisasikan. Walau bagaimanapun, setiap rancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun kementerian perlulah disokongi oleh warga kota. Tanpa sokongan daripada warga kota, maka tidaklah kita dapat mencapaikan impian kita. Dengan kata-kata ini, sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua. Terima kasih.